Dan kalau ya ataupun tidak, apakah risikonya kita tak betul-betul Okey. fikir pasal benda ni? So, benda cukai ni, masa 2014 saya berniaga, saya mula-mula berniaga tu saya tak daftar pun enterprise. Sampailah bulan 10 ayah saya tanya, kau dah daftar belum enterprise? SSM. Enterprise. SSM. Belum. Pergi daftar. Buat apa? Nanti kau nak declare tax macam mana? Jadi pendedahan tentang cukai ni saya dapat seawal-awal saya berniaga ni daripada ayah lah. Cuma tak adalah ayah tu menerangkan macam dia seorang yang pakar cukai ataupun pakar akaun. Cuma kita punya sifat ni, kita sentiasa letak at the first place. Kalau benda tu kita tak pernah belajar, maknanya kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita cari maklumat. Bukan kita buat tak tahu. Bukan kita tunggu sampai orang bagi tahu. Kita yang kena cari maklumat tu sampai kita betul faham.